Dan insya-Allah pada malam ini kita akan menyambung lagi perbahasan kita dalam kita mengupas kitab kumpulan puasa sunnah dan keutamaannya, yang mana kita masuk pada bahagian yang ketiga. Bahagian yang ketiga iaitu puasa yang dimakruhkan. Puasa yang dimakruhkan. Yang kedua tuan nak. Bahagian A dengan bahagian B ni, iaitu yang pertamanya puasa seumur hidup. Banyak hari dia puasa. Yang keduanya puasa hari Nairuz dan hari-hari sejenisnya dari hari raya kaum musyrik. Kaum musyrik hari raya kaum musyrik. Ini kita akan kupas kemudian lah. Sebab perbahasan dalam bab puasa seumur hidup pun agak panjang jugalah perbahasannya. Jadi yang pertamanya iaitu antara puasa yang dimakruhkan ialah puasa seumur hidup. Para ulama berbeza pendapat tentang hukum puasa seumur hidup. Majoriti ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Kita kena tahu tuan-tuan. Kalau disebut Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, itu bukan Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanbali, tetapi ulama-ulama yang bermazhab Maliki, ulama-ulama yang bermazhab Syafi'i, dan ulama-ulama yang bermazhab Hanbali. Dia bukan pandangan daripada Imam Syafi'i, Imam Malik ni. Lepas tu sebut majoriti ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Jadi dalam kalangan ulama yang bermazhab ni, mereka berpendapat tidak mengapalah boleh puasa seumur hidup asal seseorang tidak berpuasa pada hari-hari terlarang seperti 2 hari raya lah, dan hari-hari tasyrik. Tidak dikhawatirkan merugikan suami kalau dia ni seorang wanita, seorang isteri, dan tidak pula mengabaikan haknya lah, tanggungjawab dia sebagai pekerja dah. Jadi ini majoriti pendapat ulama dan kata mazhab ketiga-tiga ni. Dia kata tidak mengapa. Dan maksudnya dia tidak mengapa ni, dia bukan satu hukum. Kalau dia kata harus, yajuzu alal al-mar'i alal insan ala rajul ayasumu fid dahara. Kalau dia kata tidak mengapa tu, ataupun dia kata yajuz, harus, okeylah, itu harus tu hukum. Tapi bila disebut tidak mengapa asal seseorang tidak berpuasa pada hari yang terlarang, itu dia punya pandangan. Jadi dia tak masuk dalam bab wajib, harus, makruh, haram, sunat, dia tak masuk. Jadinya dia kata tidak mengapa saja. Memang kita faham bila dia sebut tidak mengapa tu la ba'sa bihi dalam bahasa Arab. La ba'sa bihi tu maksudnya tidak mengapa tu maksudnya dia lebih menjurus kepada harus. Tahu, tapi kenapa tidak disebut harus? Tu yang tahu tu. Kenapa tidak terus direct cakap harus? Tak, kerana harus itu termasuk dalam 5 hukum. Jadinya dia sebut la ba'sa bihi itu tidak mengapa itu just pandangan yang kata tidak disokong oleh dalil-dalil yang kuat. Jadi dia just berpandangan sahaja. Dia kata boleh sebab apa? Dia takkan, satu yang pertamanya puasa kot, takkan puasa pun salah, kan? Bukan dia buat benda maksiat, okeylah, tak ada masalah lah, kan? Kemudiannya dia kata pula aku bukan puasa pada hari-hari haram. Sedangkan kita pun dah bahas dah tentang puasa hari Jumaat hari itu pun. Jadi tak apa, kan? Ini dalam pandangan ulama-ulama yang bermazhab 3 ni tadi. Sedangkan Hanafiyah sama juga. Bila sebut Hanafiyah maksudnya ulama-ulama bermazhab Hanafi. Sedangkan Hanafiyah dan Ibnul Arabi dari kalangan Malikiyah, sedangkan ulama Malikiyah sendiri pun tak sependapat dengan yang atas tadi.
Ya, dari kalangan Malikiyah dan Ibnu Qudamah dari kalangan Hanabilah. Maksudnya sesama ulama dalam mazhab tiga ni pun mereka pun tak ada sependapat. Dan juga Ibnu Qayyim rahimahullah berpendapat makruh secara mutlak. Ini baru hukum. Sebab dijelaskan makruh. Sebab makruh termasuk dalam 5 hukum. Yang tadi itu tidak mengapa itu dia tak masuk hukum. Nak tuan-tuan cakap dia harus. Kan? Cakap dia harus. Dia haruskan buat tak. Sebab mereka pun tak berani nak letak harus. Ya. Kalau dia kata harus tadi, mesti dia datangkan dalil yang mengatakan Rasulullah kata boleh, harus, boleh. Nah, contoh tuan-tuan. Contohnya sembahyang sunat lah. Sembahyang sunat ni kadar minimum dia 2 rakaat. Berdasarkan hadis Nabi SAW, salatul lail wan nahar masna masna. Solat malam dan solat siang 2 rakaat 2 rakaat. Jadi seorang itu 2 rakaat, bermula dengan 2 rakaat. Kadar maksimum tak salah. Sebab tu ada sahabat buat tarawih sampai 60 rakaat. Imam Malik buat tarawih 36 rakaat. Sebab apa? Sebab Rasulullah sebut kadar minimum. Kadar minimum untuk puasa ialah 2 rakaat. Maksimum tangkau lah. Kalau mampu 12, 12. Mampu 21, 21. Mampu buat 28, 28. Mampu 30, 30. Atas individu tu. Atas dia lah. Tetapi tidak puasa. Rasulullah tak cakap begitu. Dan tidak ada dalam hadis Rasulullah pun. Kalau pun ada, kita akan baca nanti hadis-hadis yang mengatakan bahawasanya ya Rasulullah kata, ada sahabat yang tanya, kita pun dah baca hadis tersebut lah. Kalau ada pun Rasulullah kata untuk individu dia lah kalau kau mampu buat. Tapi sebenarnya Rasulullah kata pun Rasulullah tidak menggalakkan pun. Okey, kita tengok argumentasi argumen Hanafiyah dan yang sependapat dengan mereka yang mengatakan bahawasanya orang yang puasa seumur hidup ni hukumnya makruh secara mutlak. Dia ambil hadis kan, hadis-hadis marfu' lah, hadis yang bertaraf marfu' ni daripada Rasulullah SAW. Abdullah bin Amr bin As berkata, balagha Nabi SAW anni asumu asrudu sawm wa usalli al-layl fa arsala ilayya wa imma laqituhu faqala alam akhbar annaka tasumu wa la tuftiru wa tusalli al-layl fala taf'al fa inna li'ainika hazzan wa li nafsika hazzan wa li ahlika hazzan fasud wa aftir wa salli wa nam wa sud min kulli asyarati ayyamin yawman wa laka ajru tis'atin. Qala inni ajiduni aqwa min dhalika ya Nabi Allah. Qala fasum siyama Dawud alaihi salam. Qala وكيف كان داود يصوم يا نبي الله؟ قال كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. قال من لي بهذه يا نبي الله. Maksudnya sampai berita kepada Nabi SAW bahawasanya aku berpuasa terus menerus. Siapa yang berpuasa terus menerus ni? Abdullah bin Amr bin As. Dan setiap hari dia puasa terus menerus sepanjang hari, dan aku pun solat sepanjang malam. Setiap hari dia puasa, setiap malam dia ni buat tahajud lah. Lalu baginda mengutus seseorang kepadaku atau aku menemuinya. Lalu baginda berkata, benarkah apa yang dihabarkan kepadaku bahawa kamu berpuasa dan solat malam terus menerus? Saya tanya. Jangan lakukan itu, kata Rasulullah. Jangan buat macam tu. Ya, puasa tiap hari, bangun malam sepanjang malam, daripada malam sampai ke subuh ni lah. Rasulullah kata jangan lakukan itu.
Kerana matamu mempunyai hak, dirimu mempunyai hak, dan keluargamu juga mempunyai hak. Berpuasalah dan berbukalah, solatlah dan tidurlah. Berpuasalah tiap 10 hari, sehari sahaja. Maksudnya nisbah aja. Kan? Satu bulan ada 30 hari. Jadi kalau 10 hari, 1 hari, 10 hari yang kedua, 1 hari, 10 hari yang ketiga pun 1 hari, 3 hari lah. Kan? Jadi maka kamu akan mendapat pahala 9 hari. Ya? Daripada dia puasa 10 hari tadi, dan dalam 10 hari dia puasa sehari je kan, tapi dia dapat pahala 9 hari dalam tempoh 10 hari tu. Jadi 9 kali dengan 3 ni berapa dah kan? Jadi Ibnu Umar berkata, dijawab balik, ya Rasulullah, aku merasa mampu melakukannya lebih dari itu, wahai Nabi Allah. Ya? Dia kata kat Rasulullah lah, 3 hari lah apa barang kan. Allah 3 hari pun lah. Aku boleh buat lebih lagi Rasulullah. Baginda menjawab, berpuasalah seperti puasa Nabi Daud AS. Ibnu Umar berkata, bagaimana puasanya dilakukan Nabi Daud, wahai Nabi Allah? Baginda menjawab, baginda, yakni Nabi Daud AS, berpuasa sehari dan berbuka sehari. Nabi Daud yang Nabi pun puasa sehari, buka sehari, bukan tiap-tiap hari puasa. Dan baginda tidak lari bila bertemu musuh. Ini Nabi Daud AS. Bila bertemu dengan musuh, baginda tak undur belakang, hadap. Menang kalah belakang cerita, dihadap dulu. Kemudian kata Ibnu Umar pula, siapakah saya dibandingkan dengan ibadah ini, wahai Nabi Allah? Ya, tengok Nabi Daud yang Nabi pun baginda berpuasa sehari dan berbuka sehari. Tu yang ada bila Rasul tegur ada dalam yang 3 orang lelaki tu lah, yang Rasul tegur pada mereka. Rasul kata lah, sampai Rasul kata apa? Engkau tahu dah, aku ni Nabi tau. Aku ni Nabi. Rasul bukan kata sebab Rasul ni bongkak ke apa? Tak. Rasul kata aku ni Nabi tau. Nabi paling dekat dengan Allah. Boleh cakap dengan malaikat. Aku pun berpuasa dan aku berbuka. Aku pun solat dan aku pun tidur dah. Ini korang ni nak lebih-lebih daripada aku ni pasal. Banyak solat lah. Bukan hadis yang tu banyaklah hadis Rasul sebut. Dalam kalangan sahabat yang semangat ni nak beribadah dah. Antara juga ialah Abu Darda kan. Abu Darda pun sama. Dia antara orang yang lewat masuk Islam. Dia rasa dia ketinggalan dalam ibadah, maka dia pun ambil keputusan atas logi akal dia, aku nak puasa setiap hari, aku nak tahajud setiap malam. Kalau rasa ketinggalan ni, yang rasa ketinggalan, maka suatu bola tak boleh. Tak boleh macam tu. Ya, hidup macam orang biasa saja. Kan? Sebab dia fikir ada orang yang berpandangan bahawasanya hanya puasa dan solat malam saja boleh menjana pahala tak? Banyak benda, kita bersilaturahim dengan orang pun dapat pahala banyak. Kan? Kita pergi mencari nafkah pun dapat pahala banyak. Jangan kita fikir ibadah itu ibadah sunat. Ibadah sunat. Buatlah, bukan kata-kata jangan tak buat. Buatlah, tetapi janganlah sampai peringkat dan suatu guru. Surah yang Nabi pun surah berpuasa dan berbuka lah. Apa berkata, aku tidak tahu bagaimana Nabi menyebut puasa sepanjang masa. Ya, Rasulullah SAW telah bersabda, la soma man somal abad, la soma man somal abad, la soma man somal abad. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Tidak ada puasa bagi orang yang berpuasa sepanjang masa. So, ulang lagi sekali. Tidak ada puasa bagi orang yang berpuasa sepanjang masa. So, ulang lagi sekali. Tidak ada puasa bagi orang yang berpuasa sepanjang masa. Tu kata tadi, kadang kita nak terlebih alim pun, nak terlebih ibadah pun berpandukan arahan Rasulullah lah. Ya, walaupun kita semangat ni, sahabat dah, dia semangat ni, dia nak ibadah ni tak? Tapi dia tetap kena ikut apa yang Rasul tunjuk. Ya, walaupun dia semangat dia nak buat. Tadi Bukhari dan Muslim.
Al-Bukhari dan Muslim dalam riwayatnya yang lain, mengatakan Nabi SAW bersabda, innaka idza fa'alta hajamas lahul ainu wa nafihas lahun nafsu la soma man soma dahar. Sesungguhnya jika kamu lakukan itu, ya, yang telah ada tadi, matamu akan letih dan tubuhmu akan lelah, penat, dan tidak ada puasa bagi orang yang berpuasa seumur hidup. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Sebab apa? Ibadah puasa ni dia melibatkan tenaga kita. Jadinya dengan sebab puasa tadi alasan waktu bekerja tu tidur, waktu kerja tu dia tak ada, orang kata apa, dia punya kualiti kerja dia menurun. Nah, okey, ada contoh lain lah. Kan perang Badar ni kan diperintahkan puasa ni dalam bulan Ramadan dalam tahun kedua Hijrah, dan perang Badar lah. Jadi itu perang kan, perang puasa lah. Jadinya ketika itu makanya Allah bagi tahu pada sahabat bahawasanya berbuka lah. Jangan ada puasa sebab kita nak perang ni. Nah, kita nak perang, bukan main bola kan. Kalau main bola terang salah lah. Macam pemain Arsenal ke, pemain France ke, diorang puasa tak. Time waktu berbuka lah, berhenti sekejap bola, bagi buka puasa dulu, kemudian sambung boleh lawan bola kan. Diorang salah, ini melibatkan nyawa. Jadi Rasulullah kata, buka lah. Ya? Jadinya ada kalangan sahabat yang mereka mendengar, dia buka lah sebab dekat. Ada yang tak nak, sayang nak buka dah. Tapi badan muka dah pucat-pucat hingga Rasulullah ambil air, tuang air, suruh minum juga. Ya, tengoklah kan, tengok pada keadaan itu. Jadi ni kata tadi, kalau orang dia hanya berpandangan dengan hanya puasa saja jalan dia untuk mencapai gandaan pahala, dalam masa sama dia mengabaikan tanggungjawab dia sebagai pekerja, tanggungjawab dia sebagai ketua keluarga, tanggungjawab dia dalam menguruskan rumah tangga, makanya apalah gunanya puasa itu. Kalau kita kata puasa itu salah kan? Puasa itu tak salah. Ya, tak salah puasa itu. Tapi sekiranya hingga mengganggu benda-benda macam ni, tugas hakiki kita ni, kan? Sama je dalam Saudara Umar yang dia beritahu lah, yang seorang pemuda ni, dia tengok mula-mula rajin solat subuh berjemaah. Ya, tengok subuh berjemaah lah. Satu ketika pemuda ni tak mari dah sembahyang subuh berjemaah. Maka Saudara Umar tanya pada sahabat, mana budak ni ya? Itu tengok ada dia mengyang subuh berjemaah, ada muka dia. Mana pergi dia ni? Oh, dia ni dia tiap malam cara ni dia dah buat tahajud. Jadi bila buat tahajud dekat-dekat subuh dia dah penat, dia dah tidur lah. Tu pasal dia tak mari sembahyang. Itu kata Sayyidina Umar, aku lebih suka dia ni solat subuh berjemaah berbanding dia sibuk dengan tahajud dia tadi. Lebih baik dia jaga solat subuh berjemaah berbanding dia jaga solat tahajud dia. Kenapa? Sebab solat subuh berjemaah ni pahalanya seperti beribadah sepanjang malam. Solat isyak berjemaah pahalanya seperti beribadah separuh malam. Baik ni yang solat subuh berjemaah ni sepanjang malam ibadah. Tak, pahalanya itu. Tapi kalau dapat jaga dua-dua, memang baik lah. Itu kata ni. Solat tahajud pun dia dapat jaga, solat jemaah pun dapat jaga. Sebab tu saya nak nasihatkan tuan-tuan bagi tips bahawasanya untuk solat tahajud ni kita bangun dekat-dekat dengan sebelum subuh yang penting. Sebab solat tahajud bermula tengah malam, sepertiga malam. Itu waktu mula hingga berakhir dia bila mana azan subuh. Jadi kalau kita ada lagi 10 minit, 20 minit sebelum subuh, boleh je buat tahajud. Apa salahnya? Buatlah 2 rakaat kan? Buatlah. Jangan kita fikir bila sebut tahajud tu hanya pukul 3 pagi je. Kan? Kalau kita memang kita fokus, kita tak nak kerja dah bersara ke tak apa benda nak buat, silakan. Tapi kalau ada komitmen, esok pagi aku nak kerja, esok pagi kena ni, makanya buatlah. Lagi 20 minit subuh-subuh kan? Yang penting kita buat. Tu dapat setiap malam. Jadi tidaklah orang kata apa? Tak mustahil lah. Memang ada orang dia boleh buat solat tahajud setiap malam. Kalau dia bangun subuh untuk pergi berjemaah kan, memang dia dapat lah setiap malam tu. Contoh macam bagi lagi. Contoh macam Lailatul Qadar.
Itu kadang kan malam-malam ganjil lah. Malam ganjil, Rasulullah kata sebut malam ganjil, carilah malam 21, malam 23, malam 25, malam 7 lah. Tetapi sekiranya kita buat solat tahajud tu, kita bangun setiap malam. Daripada malam 20 hinggalah malam ke 29 nak raya tu, kita buat. Memang dapat lah. Tak payah sembang lah. Memang dapat lah Lailatul Qadar tu. Kan? Tak perlu dia nak tengok pokok tumbang ke tak tumbang, air keluar ke air tak keluar, tak payah tengok. Sebab kalau kita buat setiap malam memang dapat. Kan? Jadi tu, dia punya wadah simple matematik dia macam tu lah. Macam tu. Dia hanya juga disebutkan. Abu Qatadah berkata, faqala Umar, ya Rasulullah, kaifa biman yasumud dahra kullahu? Qala, la sama wa la aftara. Atau qala, lam yasum wa lam yuftir. Umar bertanya kepada Rasulullah lah, wahai Rasulullah, bagaimana orang yang berpuasa sepanjang masa ni? Macam mana dia puasa sepanjang masa ni? Baginda menjawab, dia tidak berpuasa dan tidak pula berbuka. Dia tidak berpuasa dan tidak pula berbuka. Hadis riwayat Muslim lah, hadis yang ke-1162. Kemudiannya dia puasa kan? Kemudiannya dari yang menyusul disebutkan juga Rasulullah SAW bersabda, man shoma dahra duyiqas alaihi jahannam hakaza wa aqada tis'ina. Maksudnya barang siapa yang berpuasa sepanjang masa, nescaya neraka jahanam akan menghimpitnya seperti ini. Baginda mengisyaratkan dengan jarinya seperti membentuk angka 90 lah. Tak tahu lah macam mana angka 90 ni kan. Ya, sebab 90 dalam tulisan Arab lain lah. Tapi kita tengok balik. Ada yang disebutkan tadi, barang siapa yang berpuasa sepanjang masa, neraka jahanam pula. Tak kena juga tu. Ya. Hadis ini hadis dhaif. Hadis ini dhaif. Ilahnya adalah bahawa hadis ini hadis mauquf dan dikeluarkan oleh Al-Bazzar. Ya, dalam Imam Al-Bazzar disebutkan dalam kitab Al-Kashf. Ya, dan juga Imam Tabari dalam kitab Tahdzibul Athar. Ibnu Huzaimah dan juga dalam sahihnya melalui jalan Ibnu Abi Adi dari Sa'id bin Abi Urubah, daripada Qatadah, daripada Abu Tamimah, daripada Abu Musa dan daripada Nabi SAW, Abu Musa al-Asy'ari lah. Kata pengarang kitab ni, Sa'id bin Urubah tu meskipun perawi yang paling kuat daya hafalannya dalam meriwayatkan hadis daripada Qatadah, namun di akhir hayatnya dia mengalami ikhtilat. Dia kadang-kadang dia dah bercampur dah hadis ni. Waktu usia dia dah tua dah. Lepas tu kadang-kadang para ulama hadis, mereka yang mengkaji hadis, dia tengok bila dia riwayatkan hadis ni, waktu tu usia dia 80 tahun, waktu usia 80 tahun dia pun dah ingat-ingat lupa dah, nama orang pun tak macam dah. Kau anak siapa lah? Tak ni lah, dah macam tu dah. Pendengaran pun tak berapa nak ni dah. Jadinya itu juga diambil kira oleh ulama-ulama hadis ni dalam mengambil hadis daripada contohnya seperti ni tadi lah kan, seperti Sa'id bin Urubah tadi ni. Ya, itu pandangan dia lah. Kemudiannya kata pengarang ni lagi, riwayat Qatadah yang benar adalah mauquf, ya, dan diriwayatkan oleh para muridnya yang fiqah, lagi kuat daya hafalannya. Ya, sementara anggapan marfu' terjadi kerana kekeliruan. Jadi bila marfu' ni dia tengoklah pada siapa yang riwayatkan tak. Kadang dia boleh jadi dhaif lah. Tadi disebut dia tadi dhaif, sebagaimana yang diuraikan sebelumnya. Ya. Kemudian riwayat Qatadah yang mauquf ini diperkuatkan pula oleh riwayat Sufyan Ats-Tsauri, sebagaimana yang dikeluarkan oleh Abdul Razzaq dalam Musannaf hadis yang 7867. Sedangkan Ad-Dhaha berbeza dengan mereka berdua, yakni Qatadah dan juga Sufyan Ats-Tsauri tadi, di mana dia meriwayatkan secara marfu' sebagaimana yang dikeluarkan oleh Ahmad.
Ini perbahasan hadis ni lah. Adapun bagaimanapun hadis ni hadis dhaif. Itu yang pertama tak? Yang pertama yang tadi. Kemudian yang pula, yang pertama tadi hadis marfu' daripada Rasulullah. Yang kedua dia asal sahabat. Asal sahabat ini bukan hadis daripada Nabi, daripada sahabat sendirilah. Ya, perbuatan-perbuatan sahabat ni tadi. Abi Amr Asy-Syaibani berkata, "Kunna 'inda Umar bin Al-Khattab فأتى بطعام له فاعتزل رجل من القوم فقال ما له قالوا إنه صائم وما صومه قال الدهر قال فجعل يقرئ رأسه بقناة معه ويقول كل يا دهر كل يا دهر. Umar ni memang dia kesal sikit, ya. Kami pernah bersama Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Lalu dia mengambil makanannya, dan seorang lelaki tiba-tiba menjauh. Dalam kumpulan dia orang yang ambil makan tadi, tiba-tiba ada seorang tu dia undurkan diri lah, dia tak ambil makanan lah, tak join sekali lah. Maka Umar pun bertanya, tu siapa tu Muhammad tu? Apa gerangan terjadi pada orang tu, kenapa dia nak makan? Maka orang-orang menjawab, dia sedang berpuasa wahai Umar. Dia puasa. Umar tanya lagi, dia puasa apa? Dia puasa apa tu? Puasa nazar ke, puasa qada ke, puasa sunat ke, puasa apa dia ni? Makanya dia menjawab, puasa sepanjang masa, dia kata. Dia jawab, berani jawab Umar ya. Abu Amr berkata, Umar pun memukulkan tongkatnya ke kepala orang tadi seraya berkata, makanlah wahai masa dah. Makanlah hai masa. Dah tu masa. Kan? Bukan dia ketuk dalam bentuk ketuk nak menceritakan. Tapi Umar ni macam tu dia kan. Kasar lah. Dia ketuk dan dia semakan. Semakan. Kita boleh faham dalam kita tengok hadis ni. Kita kena tahu bahawasanya orang yang rapat dengan Rasulullah ni, Sayyidina Umar lah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali, Sayyidina Osman. Jadi mereka ni memang memahami peribadi Nabi SAW. Tak main otak lah. 4 sahabat ni. Umar pak untuk Rasulullah, Abu Bakar pak untuk Rasulullah, merangkap sahabat lah. Ali sepupu Rasulullah, merangkap sahabat. Sayyidina Osman menantu Rasulullah, merangkap sahabat. Dan memang mereka kenal Rasulullah dan kenal peribadi Rasulullah. Very, very close. So, kalau Umar pun dia tak buat macam tu, dia pun tak berpuasa sepanjang masa dah. Siapa ni orang ni dia boleh puasa sepanjang masa ni? Tu je lah. Kita fikir macam tu ni. Kadang-kadang bila ada orang dia katakan macam ni, nak tak kisahlah. Lepas tu kadang-kadang kita sebut, yang kau sebut buat ni, adakah Rasulullah pernah buat? Rasulullah galakkan buat ke tidak? Dan adakah para sahabat membuat juga? Kan? Kalau kau nak buat sebagai amalan ifradi kau, silakan lah. Tak ada hal kan nak ni. Tetapi itu kata tadi, kamu tengok balik lah. Tengok balik kan? Sebab tu, dalam perbuatan Rasulullah ni, sahabat, terutamanya sahabat 4 ni, memang very close pada Rasulullah SAW. Jadi itulah antara hukum yang boleh diambil. Dan Rasulullah itu sebut. Dan kau ikutlah sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin. Sampai disebut sunnah khulafa ar-rasyidin. Nah, pada sunnah ni atas Rasulullah aja. Kan? Tetapi Rasulullah bagi. Rasulullah itu sunnah khulafa ar-rasyidin. Kan? Keistimewaan bagi 4 orang sahabat. 4 orang sahabat ni. Ini daripada asal. Makanya ada orang dia berpuasa di hadapan Umar ni cakap, bila Umar tanya kenapa kau tak makan, dia cakap dia puasa sepanjang masa. Maka Umar kata tak, kau buka puasa, makan. Ya, ada pandai nak puasa sepanjang masa kan. Abi Ishaq berkata, inna bana Abi Nu'min kana yasumud dahr. Maksudnya bukanlah seorang orang buat macam ni tak. أو قال كان رجل يصوم الدهر فقال عمرو بن ميمون لو أدرك هذا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
rajamuhu. Apa maksudnya? Sesungguhnya Ibnu Ali Nu'am dan Nu'amin tadi, dia ni Ibnu Ali Nu'amin ni dia berpuasa sepanjang masa. Ya, ataupun dia katakan ada seorang lelaki yang berpuasa sepanjang masa. Lalu Ammar bin Maimun berkata, seandainya orang ni, dia ni, kalau dia bertemu dengan para sahabat Nabi, memang mampulah. Aduh, macam tu lah. Memang kena kejam dengan batu, memang kena tiaw macam tu lah. Bahasa kasar itu macam tu lah. Mampu lah kau kalau daur dekat sahabat Nabi, kau buat macam ni, memang kena tiaw lah. Macam tu lah nak masuk bahasa kasar tak? Ya, seandainya orang ini bertemu dengan para sahabat Nabi SAW, mereka pasti merejamnya. Maksud merejam tu atau kecam dia ke ataupun ni lah kan. Tu sebut tadi ya, asal ini sahih dan dikeluarkan oleh At-Tabari dalam Tahzibul Asar ya, melalui jalan Syu'bah daripada Abi Ishaq. Ni tadi lah tu asal tu pun maksudnya ya, memang tak ada lah puasa sepanjang masa ni. Dan sebab dia just individu tertentu yang semangat dia nak buat, tapi tidak ada saranan pun daripada Rasulullah dan tidak ada pun sahabat yang buat ya, daripada kalangan sahabat yang rapat dengan Rasulullah. Abdullah bin Shaddad berkata, man sama dahra fala sama wala tarqa wa sa'atu masruqan wa Abdurrahmani Ibnu Abi Layla fakarihuhu kulluhum. Kata Abdullah bin Shaddad, barang siapa yang berpuasa sepanjang masa, maka ia tidak berpuasa dan tidak berbuka. Aku telah bertanya soal ini kepada Masruq dan Abdurrahman bin Abi Layla dan mereka semua memakruhkannya. Fakarihuhu kulluhum. Tak, ini asal ini juga sahih dikeluarkan oleh Imam At-Tabari tadi. Okey, tadi kita tengok hadis marfu' daripada Rasulullah pun tak ada. Nah, sahabat pun tak ada juga tu pasal digalakkan puasa sepanjang masa tak. Tengok pula apakah pendapat para ulama. Pendapat Al-Kasani dalam Bada'i' As-Sana'i. Kita ni pun bagus tuan, kita fiqah ni. Dia berdasarkan hadis-hadis ni. Tapi dia ada hadis panjang lah. Di perbahasan fiqah tu sebenarnya semuanya berdasarkan hadis. Ya, Bada'i' As-Sana'i. Sebagian ahli fikih mengatakan bahawa orang yang berpuasa sepanjang masa dan hanya berbuka pada hari raya Aidul Fitri, hari raya Aidul Adha dan hari Tasyrik sahaja, tidak termasuk dalam larangan berpuasa wisal. Wisal ini berpuasa tanpa berbuka. Namun ini ditolak oleh Abu Yusuf, di mana dia mengatakan ini menurut saya tidak tepat, wallahu alam lah, dan orang ini telah berpuasa sepanjang masa tadi tak, makanya tidak tepat. Seolah-olahnya Abu Yusuf ingin mengatakan bahawa larangan berpuasa sepanjang masa bukan kerana orang akan tetap berpuasa pada hari-hari yang terlarang ini. Yang dua raya tadi lah tu yang masuk Abu Yusuf. Abu Yusuf ni dia bermazhab Hanafi kalau tak salah saya. Ya, Abu Yusuf ni. Jadi bukan itu maksudnya. Yang larangan supaya jangan puasa sepanjang masa tu bukan hanya melibatkan pada puasa hari raya je. Tidak, kata Abu Yusuf. Tetapi kerana itu boleh melemahkan pelakunya daripada menjalankan kewajipan. Nah, hari pertama, kedua, ketiga mungkin okey. Masuk hari keempat, hari kelima tak? Ya, makanya gitu cerita dia. Tak apa, dia bersahur. Okey tuan-tuan, kita normal lah sebagai kita orang biasa. Tak, dalam kita ikut kita dah. Kalau kita puasa sunat, adakah kita punya sahur tu sama macam kita puasa di bulan Ramadan?
Siap dengan ikan masin goreng panas-panas, nasi bau keluar dari dapat riuk panas-panas, Nescafe tarik kurang manis satu letak atas meja tak? Adakah sama? Tak. Sama tak kita punya sahur waktu kita bersahur di bulan Ramadan dengan kita bersahur dalam puasa sunat? Puasa sunat ni cukup kena air tak? Dekat-dekat rumah gugur-gugur dah, kira jalan lah puasa hari ni. Jadi itu pun kita tahu uruf, itu sebenarnya uruf kita punya keadaan kita dah. Itu sebabnya kata Abu Yusuf tadi, ya, sebabnya itulah, sebab bukan pasal larangan dia nak puasa hari, dilarang puasa pada hari raya, bukan. Tetapi bila mana dia buat begini, setiap hari dia berpuasa, kita pun hanya berpuasa 30 hari di bulan Ramadan berturut-turut kan. Ini sepanjang tahun dia nak buat macam tu kan. Jadi ni yang kata Abu Yusuf tadi, produktiviti dia menurun, kan? Akan menjadikannya malas bekerja dan mendorongnya untuk hidup membujang yang terlarang. Allahuakbar. Ni kata Abu Yusuf lah. Itu sebabnya. Seolah-olahnya bila dia puasa tak ada ibadah yang kau buat lah. Kerja tu ibadah. Kan saya buat tadi, dia bekerja itu ibadah. Kau bagi nafkah pada anak bini kau pun ibadah. Saya tak kahwin, okey, kau bantu mak ayah kau pun ibadah. Ya? Jangan fikir ibadah tu hanya fokus pada puasa saja. Ya, itu kena faham. Ya, kena faham. Bukan kita larangan puasa sepanjang masa ni. Oh, apa lah. Orang nak puasa bukan larang, bukan. Ya. Sebab Rasulullah faham, Rasulullah tahu umat baginda ni macam mana. Rasulullah tahu, betul Rasulullah hidup sebagai manusia normal. Macam manusia biasa je nak. Betul kata jangan buat pelik-pelik. Sebab Nabi Daud pun puasa sehari, berbuka sehari tak. Tu Nabi tu kan. Pendapat Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni, pendapat yang kuat menurut saya bahawa berpuasa sepanjang masa adalah makruh jika seseorang tidak melakukan puasa pada hari-hari yang terlarang. Ya, maksudnya hari yang dilarang puasa dia tak puasa lah, tapi hari lain dia puasa semua. Namun jika dia berpuasa pada hari-hari itu, maka dia telah melakukan perbuatan yang diharamkan. Sebab dia nak konsisten dengan puasa dia sepanjang tahun ni tadi, dengan puasa-puasa hari diharamkan, dilarang puasa pun dia handau juga. Dia tak kira lah 30 Syakban pun nak masuk Ramadan lah, aku puasa juga. Ni kata tadi. Jadi kita fikir balik lah. Orang tu pun fikir balik lah. Engkau berpuasa ni kerana Allah ke kerana kau punya semangat? Kalau engkau berpuasa sepanjang hari kerana semangat, itu adalah nafsu kau. Bukan atas perintah Allah. Bukan itu caranya nak mendekatkan diri pada Allah SWT. Allah suruh mana, itulah yang kau buat. Wa ma amartukum fa'tu bihi wa ma nahakum fantahu bihi. Ini kata Rasulullah SAW. Jadi nak ikut cakap siapa? Nak ikut perasaan nafsu ni ke? Semangat ni ke? Atau kita nak ikut panduan yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW? Itu saja. Fikir sendiri ya. Tak, fikir sendirilah. Berpuasa sepanjang masa dimakruhkan kerana boleh membuat orang kelelahan, lemah, dan menyerupai hidup membujang yang terlarang berdasarkan dalil. Ia selanjutnya mengutip hadis Abdullah bin Amr tadilah dibacakan tadi tak? Bagaimana metodologi kita? Kita nak metod ataupun cara kita nak memahami kaedah kita nak memahami dalil. Kata Ibnu At-Tin dalam Fathul Bari, memahami hadis Ibnu Amr yang lalu dalam memakruhkan puasa sepanjang masa melalui beberapa metodologi lah, metod. Manhaj dalam bahasa Arab sebut, jalan dalam bahasa Melayu sebut. Dan di antaranya Nabi SAW melarang Ibnu Umar berpuasa melebihi daripada apa yang dianjurkan. Rasul tegur sahabat ni, jangan buat cukup apa yang suruh saja. Baginda memerintahkan kepadanya berpuasa sehari dan berbuka sehari. Kalau betul-betul kau semangat sangat nak berpuasa tak? Ambil macam puasa Nabi Daud AS. Baginda berkata lagi, tidak ada yang lebih utama daripada tu.
Ada lagi dah. Itulah puasanya Nabi Daud itu yang terbaik. Kalau kau nak buat jugalah. Sedangkan hakikatnya saya sebut dulu dah. Kita ni umat Rasulullah, kita kena ikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, baginda mendoakan keburukan atas orang yang berpuasa sepanjang masa dah. Sebab tak kalahkan langsung dah. Tapi dia ni. Pendapat Ibn Arabi, seperti mana yang dinukilkan dalam kitab Fathul Bari, sabda Nabi SAW, tidak ada puasa bagi orang yang berpuasa sepanjang masa. Maksudnya tidak ada nilai puasa kepada dia. Jika maknanya adalah doa kecelakaan atasnya, maka betapa celakanya orang yang mendapat doa Nabi itu. Dan jika maknanya adalah sebuah berita belaka, maka betapa celakanya orang yang diberitakan Nabi SAW bahawa ia sesungguhnya tidak berpuasa. Jika dia dianggap tidak berpuasa menurut agama, artinya dia tidak mendapat pahala lah. Walaupun dia berpuasa, dia dapat penat je lah, tapi pahala tak dapat lah. Kerana yang dikatakan Nabi SAW adalah benar. Ya? Tidak ada puasa bagi orang yang berpuasa sepanjang masa, tidak ada nilai, pahala pun tak dapat penat je lah. Baginda telah menyatakannya tidak berpuasa dan menafikan keutamaannya sebagaimana telah dikemukakan. Jadi, bagaimana orang yang mencari keutamaan dari sesuatu yang telah dinafikan Nabi SAW? Kalau Nabi sendiri berkata tak ada puasa sepanjang tahun, tidak ada puasa bagi orang yang puasa sepanjang masa, ya tak? Tak ada, maksudnya tidak ada pahala lah tu. Yang aku pergi buat juga buat apa? Rasulullah dah anjurkan dah puasa Isnin Khamis, puasa 13, 14, 15, buat tu. Ya? Ataupun nak puasa juga semangat, puasa lah hari Khamis dengan Jumaat. Ataupun puasa Jumaat dengan Sabtu tak? Kalau nak buat juga tak? Jadi ini sebut tadi ya. Jadi itulah tuan-tuan anak kupasan kita dalam bab puasa yang dimakruhkan. Ya, perbahasan ni panjang juga lah. Jadi tak apa dah, kita habiskan. Ya, kita ikut sampai diri dulu. Dan insya-Allah pada pertemuan akan datang kita akan mengupas pula pada tajuknya dalil majoriti ulama jumhur. Apa dalil majoriti para ulama ni tak? Wallahu alam.